Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Selasa tanggal 9 Disember 2025. Bersamaan dengan hari ini 18 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 76 mata memandang. Okey, Alhamdulillah, live JKR pada hari ini seperti biasa bersiaran langsung di live Presiden JKR iaitu Abah Haji dengan rutin harian beliau iaitu mencari 10K langkah ataupun tapak. Dan Alhamdulillah pada hari ini di dalam kotak kita telah mengadakan infak yang dilakukan oleh Ustaz Mosh Maulana yang dibantu oleh Jun di Bekasi, Bekasi Indonesia, yang mana telah mengagihkan 100 kilo ayam kepada masyarakat setempat. Alhamdulillah, yang mana telah diinfakkan daripada Presiden JKR kita iaitu Abah Haji. Dan juga pada pagi ini Muslihuddin dan juga Lia telah pun melakukan infak di Lombok Indonesia iaitu mengagihkan 10 dos minyak masak kepada masyarakat setempat. Alhamdulillah, 10 dos tu 10 kotak lah, bersamaan dengan 120 packs minyak masak kepada masyarakat setempat di Lombok. Alhamdulillah. Dan selesai majlis infak kita di dalam kotak, kita teruskan dengan bacaan Al-Quran yang mana hari ini bacaan Al-Quran dibacakan oleh Ustaz MYU iaitu Menteri Agama JKR dengan surah Al-Baqarah ayat 271. Terjemahannya, jika kamu memperlihatkan sedekah-sedekah yang sunat itu kepada umum, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Sebaliknya, jika kamu merahsiakan sedekah-sedekah itu dan kamu memberi kepada orang fakir, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Allah akan menghapuskan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu dan Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dan ada ulasan daripada Presiden JKR iaitu Abah Haji tentang ayat ini. Di ayat 271, ini ayat yang ada di dalam Al-Quran dan bagaimana semua ahli-ahli JKR belajar, mendengar, membaca, memahami dan langsung mempraktikkan. Semua nampak dengan jelas. Mata melihat, telinga mendengar, hati merasa dan nikmat bahagia yang dapat dirasai. Rezeki datang daripada Allah. Presiden JKR Abah Haji Ayam Mekah hanyalah orang perantaraan yang membantu apa yang telah diberikan kepada umum. Dan Allah berfirman, pemberian secara terbuka ini baik untuk memberi contoh kepada masyarakat tentang kepatuhan pada hukum. Allah menghapuskan sebahagian dosa-dosa kecil. Allah tidak melihat jumlah berapa pun yang kamu sedekahkan, tetapi niat ikhlas, iaitu bukti ketaatan pada agama. Menyembunyikan hati daripada riak dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam JKR ini, yang pertama, ikhlas melatih diri. Yang kedua, inti dalam ibadah iaitu hati bersih. Yang ketiga, jaga maruah aib penerima yang menerima. Yang keempat, sedekah mendapat pengampunan dosa. Yang kelima, Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang JKR buat. Allah tahu niat kita. Pedulikan apa orang nak tuduh. Allah Maha teliti dengan hati yang kita lakukan, dengan apa yang kita lakukan. Waktu kita memiliki, kita tidak terasa, tetapi bila kita kehilangan, kita baru terasa dan berasa iri hati. Jangan melibatkan ustaz dan ustazah dengan fitnah, mengaibkan dengan kata-kata yang tidak elok di dalam media sosial ataupun VTT. Membunuh seorang Muslim yang lain tanpa sebab dan alasan umpama membunuh seluruh umat manusia. Dan daripada Ustaz Askar tadi membacakan surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Terjemahannya ayat 155, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut terhadap musuh, kelaparan, kekurangan harta benda dan jiwa serta buah-buahan hasil tanaman. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Dan terjemahannya ayat 156, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Dan juga pada pagi ini Ustaz Hajid membacakan surah Al-Baqarah ayat 157 dan terjemahannya, mereka itu ialah orang yang dilimpahi dengan mendapat solawat keampunan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayahnya. Dan pada pagi ini ada sedikit pesanan dan ucapan daripada Ustaz MYU iaitu Menteri Agama JKR. Perjalanan hidup manusia hanya Allah yang tahu. Usaha akal fikiran mana yang salah dan mana yang benar. Bencilah seseorang yang dibenci hanya sekadar kita tidak tahu
orang yang kita benci, suatu saat nanti itulah orang yang akan membantu kita. Di dunia semua milik Allah. Allah ulang rasa syukur kembali kepada Allah. Musibah yang datang adalah ujian. Hal-hal yang baik menguntungkan kita. Sedekah ataupun infak adalah untuk kita membantu ahli sendiri dan masyarakat di tempat sendiri. Praktikkanlah ikhlas memberi dan menerima. Alhamdulillah. Dan daripada Ustaz Askar pula, sibukkanlah diri kita dengan diri kita sendiri, barulah kita tidak sibukkan dengan hal orang lain. Walau hanya dengan setengah kurma bisa membenteng diri kita daripada api neraka. Kongsi rezeki tidak perlu banyak tetapi hanya sedikit yang diberikan. Yang penting ikhlas. Alhamdulillah, itu daripada Ustaz Askar. Dan ada pesanan daripada Director JKR International iaitu Tuan Dafi kita ataupun Abi JKR. Hadam semua yang telah mendengar, melihat dan praktikkan di dalam JKR. Jangan ada unsur-unsur negatif di dalam JKR. 12 hari bulan 12 2025 JKR akan meraihkan anniversary yang kedua dan kita akan raikan bersama di Batam, Indonesia, insya-Allah. Dan Presiden JKR Abah Haji pula berpesan, rezeki Allah sedekah nampak mengurangkan harta, tetapi tidak, kerana kita berurusan dengan Allah, kita tidak akan merasai rugi. Dan daripada Abah Haji tadi telah memberitahu beliau sangat menyayangi semua ahli JKR. Alhamdulillah. Dan doa penutup pada pagi ini dibacakan oleh Abang Ai, iaitu Menteri Kesihatan JKR mengakhiri berita pada malam ini. Waalaikumsalam Ustaz Mayu. Okay, Alhamdulillah, berakhirlah berita terkini JKR pada hari ini. Saya terus bacakan senarai nama infak umrah dan beras pada hari ini, hari Selasa 9 Disember 2025. Daripada tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Umi Kalsum di Ju Mustafa, Bronesh, Kak Ayam Masuri, Ustaz Zudi, Ina, Nurus Niza, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamalia, Kak Halijah, Kak Farida Aziz, Kak Mariam, Kak Fazila, Kak Ani Management, Faz, Idu Sabahan, Ibu Arsyah, Firdaus, Family, Cidah Ome, Rosmah, Mizi, Nurul Alaf, CPJ, Ati, Bunda Aida, Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Australia, Firdaus Fi, Ustaz Aziman, Saidina Aisyah, Nur Azian, Armah, Bunda Kamah dan juga Abang Bizet Hanif. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau sebanyak RM84 dan total infaknya adalah Kak Ani Management sebanyak RM30. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Ustaz Mosh Maulana, Ichas Sri Mulyani, Nur Hayati, Siti Sharifah, Siti Aminah, Ken Timpol, Mariam Unidini, Maya Ramaliah, Alma Muslihuddin, Lia, Kang Abdul Ainun, Siti Sadiah, Zulfah, Bangha, Ayam Mekah, Eti Herawati, Sabri Adamti dan Nur Sari. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM87,000. Total infaknya adalah Ustaz Mosh, Ichas Sri Mulyani, Siti Sharifah, Muslihuddin, Lia, Eti Herawati, Ayam Mekah, masing-masing menginfakkan RM5,000. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Syaz, Lady Zara dan Abang Mus. Total infak untuk tim putih ataupun tim Singapura sebanyak $18 dan total infaknya adalah Abang Mus sebanyak $10. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari infak umrah dan beras JKR, iaitu pada hari Isnin 8 Disember 2025. Total infak untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM83. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM27.06. Total infak untuk tim Singapura ataupun tim putih sebanyak RM114.03. Menjadi keseluruhannya sebanyak RM224.09 dan menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul hinggalah semalam sebanyak RM17,171.35. Alhamdulillah. Dan saya bacakan di sini kiraan infak zakat yang diberikan 1/3 bahagian infak mingguan kepada ahli-ahli JKR yang dipilih, dan tarikh kiraan daripada 25 hari bulan 8 hinggalah 30 hari bulan 11 selama 12 minggu. Jumlah yang dikeluarkan zakat adalah sebanyak RM5,511.21 dan total penerima zakat JKR sebanyak 11 orang ahli. Alhamdulillah. Dan data pembayaran umrah pada yang pertama 10 paks pada Julai 2025 sebanyak RM57,500. Yang kedua 10 paks pada Oktober 2025 sebanyak RM56,800. Dan insya-Allah pada Januari ni sudah pun dibayar, telah pun langsai untuk jemaah kita yang bakal mengerjakan umrah pada Januari 2026 sebanyak 14 paks, iaitu totalnya sebanyak RM82,000.
RM320. Total pengeluaran untuk data pembayaran umrah total keseluruhannya sebanyak RM196,620. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih kita ucapkan pada semua yang berinfak, dan semoga kita semuanya istiqamah dalam melakukan infak. Semoga ianya menjadi satu amal amal baik yang bakal kita bawa di akhirat kelak, dan juga semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Kak Yang Masuri untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Yang Masuri. Terima kasih Fira. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Melangkah tak harus cepat untuk sampai tujuan. Kita punya waktu masing-masing untuk mencapai keberhasilan. Lambat bukan erti gagal. Cepat juga bukan bererti hebat. Hanya soal bila waktunya yang tepat. Kita siap menerima. Tetaplah merendah. Biarkan yang tinggi itu doa dan usaha kita. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.